Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum. Selamat kembali ke YouTube channel saya, Ruang Damai. Di ruangan ini untuk kita sama-sama tumbuh lebih baik daripada hari yang sebelum. InsyaAllah baik. Alhamdulillah pagi ni baru lepas jogging setelah sekian lama tak jogging. Okey, kita sambung balik. Tak ada kereta. So setelah sekian lama tak jogging, hari ni dapat jogging. Alhamdulillah, syukur. Cuaca pun mendung, sangat-sangat nyaman pagi ni. Alhamdulillah. Jadi apa yang nak belajar ataupun apa yang saya nak sharekan hari ni adalah berkaitan mengenai belajar dengan aturan Allah SWT. Bila kita dengar topik ni, pasti akan ingat kepada setiap yang berlaku adalah aturan daripada Allah. Okey, baik. Aturan daripada Allah untuk kita. Jadi saya nak share pengalaman lah. Dan pengalaman ni jadi dekat diri sendiri, yang mana baru-baru ni ada sebuah macam kontes lah, sebuah bila kita beli sesuatu tu, hadiah utamanya adalah umrah. Jadi nak dijadikan cerita, saya pun masa tu mencari satu produk dan saya tengok dalam produk tu dia kata hadiah utama adalah umrah. Jadi untuk diri yang betul-betul rasa rindu dengan umrah, dengan suasana umrah, kita nak pergi lagi, nak pergi dan lagi. Jadi saya pun tertariklah dengan tawaran tersebut dan saya belilah produknya. Sampailah ke hari di mana malam dia buat cabutan bertuah lah untuk distribute hadiah-hadiah tu. Dan hadiah utama adalah umrah. Dan kat sini ada satu cerita yang sangat menarik dan sangat-sangat berkait dengan topik kita pada pagi ni. Jadi nak dijadikan cerita, malam tu yalah, dia kontes ni, cabutan bertuah ni, dengan syarat kita kena ikut dia punya live. Lepas tu kalau nama kita terpilih, dia akan call terus. Jadi menariknya cerita ni adalah bagaimana saya sendirilah melihat peraturan Allah yang Allah telah caturkan, dan Allah pilih hambanya yang dia pilih, dan hambanya yang betul-betul nak ke sana. Allah pilih hambanya dengan macam-macam cara, walaupun ada kesulitan kan? Tapi kalau rezeki tu adalah rezeki milik orang tu juga. Jadi malam tu okey, sampailah di akhir. Biasalah hadiah-hadiah lain tu saya tak nak ceritalah, hadiah yang biasa. Sampailah di akhir tu, di hadiah utama, hadiah umrah. Jadi nak dijadikan cerita, host ni call lah, cabutan pertama, nama pertama. Lepas tu call, lepas tu angkat. Alhamdulillah orang tu angkat. Tapi orang tu tak tengok live, jadi dia tak tahu tentang cabutan tu. Okey, seterusnya, jadi orang yang tadi tu tak dapat lah cabutan bertuah tu. Sebab bila dia call, dia akan tanya apa password kita. Password tu dah dibagi dekat ni lah, masa live. Okey, lepas tu orang pertama tak dapat. Jadi orang kedua lah. Host ni memang nervous lah sebab dia founder produk tu dan dia first time buat benda ni. Nervous. Hari pertama gagal. Okey, kita cabut panggilan yang kedua. Okey, dah dapat dah. Lepas tu dia call, tak angkat. Dan tak angkat kali kedua tu membuatkan founder ni rasa macam, kenapa ni tak jadi ke kan, hadiah yang dia buat tu kan. Sampailah ke orang yang ketiga. Menariknya orang ketiga ni, rezekinya bila founder tu call, dia angkat dan dia bagi tahu password tu. Dan maksudnya dia betul lah, dia tengok live dan dia tu lah. Dan lepas tu memang menangis lah. Dan saya sendiri menangis tengok sebab rezeki akak tu dapat panggilan ke umrah kan. Jadi lepas tu dia tambah pula dengan
Kan kalau kita isi borang tu kan, kita ada nombor siri kan. Dan apa yang mengejutkan, nombor siri akak yang dapat panggilan umrah tu, hadiah umrah tu, nombor serinya adalah 0001, iaitu orang pertama yang isi borang tu. Masya Allah, dia aturan yang begitu indah. Pada malam tu pun saya sendiri rasa, ya Allah, rezeki akak tu, memang akak tu betul-betul dapat lah. Sebab dah kalau orang pertama tak dapat, orang kedua pun tak dapat. Dan memang Allah nak aturkan rezeki akak tu untuk dapat umrah. Dan bila fikirkan balik, ya Allah, Tuhan ni cantik peraturan dia. Dia dah aturkan untuk kita, untuk setiap benda kita. Cuma kadang-kadang kita rasa mungkin kita nak sesuatu benda tu secara on time, secara pada masa ni. Tapi sebenarnya Tuhan kata nanti dulu, mungkin belum sesuai waktunya untuk kamu. Dan untuk reflection diri sendiri, sebenarnya memang berharap sangat, doa untuk dapat hadiah tu. Sebab rasa rindu nak pergi sana. Sesiapa yang dah pergi mesti akan rasalah kerinduan untuk ke sana, ke Mekah tu. Jadi kita berdoa juga. Tapi ya, bila kita reflect balik, mungkin belum masanya lagi. InsyaAllah, yakin pasti akan ada satu masa nanti Tuhan akan jemput kita kembali. Sebab percayalah, doa ni Allah tak terima ataupun tak didengar. Doa kita ni didengari sama ada dalam 3 cara. Dimakbulkan terus, ataupun Tuhan kata tunggu dulu, akan digantikan dengan sesuatu yang baru, dan Tuhan nak bagi lebih baik. Yang ketiga, Tuhan nak bagi lebih baik di akhirat kelak. InsyaAllah. Yang penting kita teruskan berdoa, bersangka baik dengan setiap urusan dan aturan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sahaja pagi ni. InsyaAllah kita jumpa di next episode. InsyaAllah boleh tolong tekan button subscribe, okay? Untuk kita sama-sama lagi berkongsi. Terima kasih. Assalamualaikum.